Ya Allah, ya Tuhan. Cik Rayyan kata dah. Kek coklat Cik Rayyan ni tak payah pakai blender. Tak payah pakai mixer. Pasal apa yang pun nak pakai blender? Susah sangat kau Cik Rayyan kata kacau saja. So, yang pertama sekali Cik Rayyan tuang susu full cream sebanyak berapa? Okey, kita masukkan susu full cream 250 gram. Minyak jagung 180 gram. Susu pekat manis 100 gram. Garam halus setengah sudu kecil. Serbuk koko sebanyak 70 gram. Amboi, tak bagi buka ke apa? Serbuk koko 70 gram. Okey. Okey, 200 gram gula kasta. Okey, air panas 125 gram. So, kita kacau. Bahan bis elok-eloknya diayak terlebih dahulu. Okey. So, kita nak pakai soda. Soda banyak mana? 1 camca kecil. 1 camca kecil lebih kurang dalam 4 gram. Apa baking powder 1 camca kecil. Okey, Cik nak masukkan tepung gandum 150 gram. Seelok-eloknya diayak. Cik Rayyan ulang, seelok-eloknya diayak. Kalau hampa buat tak jadi, jangan salahkan Cik Rayyan nah. Esen vanila lebih kurang dalam 1 camca kecil. Kacau. Apa okey, so kita kena kacau sampai tepung ni dia larut nah. Okey. So, seterusnya kita dah siap macam ni. Cik Rayyan masukkan 2 biji telur. Telur yang Cik Rayyan masukkan adalah telur grade A. Pastikan telur yang kita pakai adalah telur yang fresh. Telur yang fresh kita tengok dia punya lendak putih dia masih pekat lagi. Okey? Maksudnya telur kita fresh. So, kita masukkan 2 biji telur. Kita kacaukan dia automatik. Kita punya kek coklat ni cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Okey. Cantik tak tekstur dia? Senang tak hampa? Pakai blender ke hampa? Kena masak ke hampa? Coklat dia? Pakai mixer ke hampa? Kena tunggu sejuk dulu ke hampa? Susah sangat ke resipi Cik Rayyan bagi ni? 40 gram lah hampa nak. Kita boleh kukus bertindih. Okey, 1, 2, 3. Ini teknik nak kukuskan dia. Cik Rayyan tindih-tindihkan dia berselang-seli. Bahan untuk topping, kacaukan dia sampai dia panas dan ada buih-buih kecil. Jangan sampai mendidih. Garam secuek saja. Sikit saja garam. Garam sikit saja dekat dalam whipping cream ni. Dia buatkan coklat kita tu lemak. Okey, so kita masakkan dia. Okey, so dia dah ada buih-buih bahagian tepi. Cik Rayyan tutupkan. Kemudian Cik Rayyan masukkan coklat kita sambil kacau. Coklat dah sebati, kita masukkan butter. Kemudian kita kacau. Tujuan kita masukkan butter adalah untuk mengilatkan lagi kita punya coklat. Ini hasil kek kita yang dah buat tadi. Toing. Ya Allah, dalam dia hampa. Hampa tengok dalam dia hampa. Masya Allah. Subhanallah. Gebu gila kek coklat kita. Gebu gila. Hampa kena try resipi Cik Rayyan dan dia tak manis. Topping dia 15 gram. Okey, topping dia 15 gram. Cik Rayyan suka 1 senduk je. Aku malah nak timbang dah, bukan Cik Rayyan buat menego. Ni sedap sebab dia punya coklat dia tak manis.